Alhamdulillah untuk hari ini bersama-sama kita telah berjaya menjemput Ustaz Muhammad Nur Hisham bin Azman untuk berkongsi ilmu, mencari keberkatan bersama-sama dengan kita di bulan Ramadan ini. Saya perkenalkan sedikit kita punya penceramah hari ini, Ustaz Muhammad Nur Hisham bin Azman. Ustaz Nur Hisham bila join UiTM pada tahun 2013 sebagai pegawai eksekutif Hal Ehwal Islam UiTM Puncak Alam. Dan beliau juga adalah salah seorang tenaga pengajar kelas tahfiz di UiTM Dengkil. Sehingga kinilah rasanya kita pun dah melewati 5 minit dari yang kita jadualkan. Tanpa berlengah lagi, dengan tajuk yang dipilih untuk hari ini sangat dekat dengan kita, menghayati hikmah puasa dalam kehidupan harian. Saya serahkan majlis kepada Ustaz Muhammad Nur Hisham bin Azman. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama mengerjakan ibadah puasa dan masih lagi diberi peluang dan ruang untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada tengah hari ini, insya-Allah. Terima kasih kepada pengerusi majlis, terima kasih pada semua yang hadir pada tengah hari ini. Ramai jugalah semua ini Sungai Buloh Anjuran Sungai Buloh, tapi ramailah juga dari luar Sungai Buloh. Oh, okey. Baik. Jadi alhamdulillah, tajuk yang diberi menghayati hikmah puasa dalam kehidupan seharian kita. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu tattaqun, bertakwa. Baik. Hikmah puasa dalam kehidupan kita ni salah satunya nak melahirkan seorang hamba yang bertakwa. Takwa ni maksudnya taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Takwa dalam kehidupan seharian ni apa maksud dia? Yang pertama, kita jujur walaupun tiada orang nampak. Maknanya kita puasa, kita menahan diri daripada lapar dahaga. Tak? Kalau dulu zaman kita dulu, sekarang pun masih ada lagi lah. Geng-geng plastik hitam ni kan. tak ada zuhur lagi, tak ada zuhur lagi dah buka puasa dah. Walaupun orang tak tahu, Allah tahu. Jadi maksud takwa kat sini, kita takut dan kita taat pada apa yang Allah perintahkan pada kita, seperti Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang kat kita.
kita jujur walaupun tiada orang nampak. Orang nampak ke, orang tak nampak ke, dalam hati kita dan diri kita kena letak Allah nampak. Tak kisahlah apa benda kita nak buat dalam bulan puasa ni, kena letak dalam hati kita Allah nampak. Walaupun orang tak nampak benda tu tapi Allah nampak. Tak kisahlah apa benda yang kita nak buat. Puasa ni bukan kata puasa ni tahan diri lapar dahaga je. Berpuasa ni kena orang kata apa, kena melindungi maruah kita, kena jaga percakapan kita, kena jaga pendengaran kita. Kena jaga semualah. Kan? Itu hikmah puasa tu. Sebab puasa ni dia nak mendidik kita, nak mengajar kita menjadi manusia ataupun hamba yang jujur. Okay. Yang kedua, kita meninggalkan perkara haram walaupun ada peluang. Kan? Tak kisahlah kalau kita dalam kerja, apa perkara haram lah. Banyak kan. Contohnya, sesuatu benda yang boleh membuatkan puasa kita tadi batal ataupun kurus ataupun orang kata apa, makruh kan. Jadi tinggalkan. Yang seterusnya, kita jaga solat, aurat dan akhlak. Itu kena jagalah. Solat ni memang kena jagalah. Ada orang puasa tapi tak solat. Tak. Ada orang puasa tapi tak tutup aurat. Ada orang puasa tapi banyak. Tapi hikmah puasa ni kita jaga semua sekali. Kita tahan semua sekali. Bukan kata tahan lapar dahaga je. Tapi semua sekali kita kena tahan. Sebab apa? Sebab puasa ni melatih kita mengawal diri kita. Tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu. Kan? Tak kira lah dalam berwangian. Untuk orang perempuan, berwangian. Jangan berlebihan sekadar untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya tak timbul tabarush, kata kan. Walaupun lapar dan dahaga, kita tetap tidak makan. Kerana apa? Kerana Allah nampak kita. Macam kita ada jujur, kan. Walaupun orang tak nampak, tapi Allah nampak. Sebab apa? Sebab puasa ni nak melatihkan kita supaya disiplin dalam mengawal diri dan hati kita. Okey. Baik. Yang kedua, puasa mengajar kita sabar, erti sabar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, puasa adalah perisai daripada perbuatan dosa. Puasa ni adalah perisai, adalah pertahanan kita daripada melakukan dosa. Apabila seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah, tak kisahlah sama ada dari segi perbuatan ataupun percakapan, jangan melakukan perkara keji dan janganlah dia melakukan perbuatan orang jahil. Sekiranya seseorang mengajaknya bertengkar atau menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan sesungguhnya aku berpuasa. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Nombor hadis 1904 dan nombor hadis riwayat Bukhari nombor dia 1904 dan Muslim nombor dia 1151. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan perisai berlindung ni daripada hadis Nabi ni? Yang pertama, bila marah, kita tahan diri. Biasalah dalam puasa ni lah Allah uji kita dengan marah. Dengan marah macam-macam lah. Kan? Kalau ada suami, marah dengan suami. Kalau ada anak, marah dengan anak. Kalau ada kawan, marah dengan kawan. Kalau ada kerja, marah dengan kerja. Kalau dalam kereta, marah dengan jam. Marah. Kan? Jadi, kita didik hati kita supaya sabar. Sebab apa? Sebab semua orang ada marah. Tentulah. Siapa-siapa pun. Kan? Tapi di bulan puasa lah, kita nak belajar. Kita nak belajar bersabar. Sabar ni maksudnya tahan diri. Jangan marah. Sabar dulu. Fikir dulu sebelum nak marah. Baik. Bila orang buat apa-apa kat kita, contohnya orang hina kita, orang kutuk kita, orang cakap lah macam-macam kat kita, jangan balas.
Sebab apa? Bila balas akan timbul pergaduhan. Sebab kita nak puasa ni. Kita nak puasa, kita tak nak amalan puasa kita tadi sia-sia. Kita puasa just dapat lapar dahaga je. Orang nak kata apa ikut dia lah. Yang berdosa dia. Yang dapat lapar saja dahaga dia. Pahala puasa tak ada dah. Kita ni jangan. Jangan ikut. Jadi kita tahan. Kita jangan balas. Bila penat belajar, kita tetap teruskan. Ataupun kita walaupun penat dalam kerja ke apa ke sekalipun, kita tetap laksanakan sebab itu amanah kan. Sebab itu tugas kita. Rehat kejap-kejap, rehat kejap. Okey, ambil masa kejap kan. Contoh. Lepas tu sambung balik buat kerja. Jangan merungut. Engkau ni, aku, dah sia-sia dah puasa kita ni lah. Sebab apa? Sebab dalam hati kita ni masih tak berapa cantik. Kan? Sabar je dulu. Okey. Dan puasa ni juga, kita ni ramai yang orang faham, bila puasa ni, bulan puasa je kita ni kena tahan tu, kena buat tu, kena buat ni, kena buat ni. Sedangkan bila kita jadi macam tu, dia ibaratnya kita menjadi hamba Ramadan. Sepatutnya Ramadan ni menjadi madrasah untuk kita, bukan kita jadi hamba untuk Ramadan, tapi menjadi madrasah. Kita belajar dalam Ramadan. Kan? Bila kita boleh makan, kita tengok pada orang yang susah. Kan? Macam mana kita muhasabah. Kita tengok orang susah kan, orang susah daripada kita kan. Sebab apa? Sebabnya dalam Ramadan ni lah Allah ganjarkan banyak pahala kan. Contohnya bersedekah, kita bagi orang makan, kita tengok orang susah, kita tolong dia, kita bantu, kita bagi orang-orang miskin makan, ganjaran dia tu besar. Sebab kita menjaga nyawa kan. Okey, baik. Tak kisahlah kita beli sedekah dekat jiran ke, kawan ke, ataupun jemput adik-beradik kita mari buka puasa kat rumah ke, macam mana kan. Benda-benda yang baik. Baik. Jadi kita muhasabah. Dari situlah kita belajar kan. Gitu juga dalam bulan puasa ni lah kita belajar nak kenal Quran. Biasanya kita belajar tengok Quran je. Tengok Quran, duk perhati Quran dah berabuk dah kan. Setahun 12 bulan. 12 bulan sebulan je baca, 11 bulan lagi tengok saja. Jadi dalam bulan puasa ni kita didik diri kita. Jangan bulan puasa je kita tadarus. Baca Quran. Di luar bulan puasa pun kita baca juga. Supaya apa? Supaya Quran ni menjadi teman hidup kita. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni bila kita meninggal esok-esok, Al-Quran ni menjadi pertahanan kita ataupun syafaat bagi orang yang membacanya. Okay. Kita berkawan dengan Al-Quran. Gitu juga, jangan bulan puasa je kita sedekah. Lepas bulan puasa pun kita teruskan. Sebab itulah orang kata apa? Ramadan ni adalah madrasah, adalah tempat kita belajar. Dan bila habis je Ramadan, kita teruskan. Kita istiqamah, berterusan. Perbuatan yang baik tadi tu kita berterusan. Jangan yang bulan Ramadan je kita cari. Bulan lain pun tetap kita teruskan. Sebab apa? Sebab benda yang baik Allah ganjarkan. Kan? Cuma istimewanya Allah bagi Ramadan untuk kita melatih diri kita dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Itu je. Baik. Puasa juga melatih kita untuk tidak ikut emosi. Kan? Orang yang kuat ni bukan orang yang mulut dia ni power sangat kan, ataupun jenis suka cari gaduh. Bukan, orang tak kuat orang tu. Tetapi orang yang kuat ni orang yang boleh sabar ataupun tahan marah ataupun kawal marah dia. Okey, baik. Yang ketiga, puasa menumbuhkan rasa empati. Empati ni bermaksud kemampuan untuk rasa dan faham penderitaan orang lain. Macam kita cerita tadi kan. Bila kita puasa, kita tengok orang yang lebih susah daripada kita. Dia boleh sahur dengan apa pun kita tak tahu. Kita sahur makan ayam, makan nasi, cukup lengkap kata. Kan? Sangat sedap kan. Tapi orang yang tidak berkemampuan, apa yang dia sahur? Minum air je. Kita
kita kena merasai benda tu. Kita tengok saudara-saudara kita yang dekat Palestin sekarang ni kan. Bulan puasa pun kena bunuh. Bulan puasa pun kena serang. Macam mana? Kita ni hidup, orang kata apa, sangat-sangat senang kan. Berbanding dengan saudara-saudara kita di negara-negara jiran lah yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okey. Baik. Yang pertama, apa dia? Bila kita lapar, kita ingat orang miskin yang selalu lapar. Kita tahu, kita lapar macam mana pun ada lagi orang yang lebih lapar daripada kita kan. Kita susah macam mana pun ada lagi orang yang lebih susah daripada kita. Kita belajar daripada situ. Okay. Maknanya kita belajar, ya, kita tidak menyalahkan Tuhan. Biasa ya, sebelum Ramadan ni kita just nampak bila susah sikit je kita salahkan Tuhan, kita salahkan takdir kan. Ya Allah, kenapa kau uji aku macam ni? Macam ni. Banyak kita punya merengek kan. Bila bulan Ramadan ni, Allah bagi peluang untuk kita belajar. Bagi peluang untuk kita rasa macam mana susah, macam mana lapar, macam mana dahaga. Dalam masa yang sama, kita dapat merasai kesusahan saudara-saudara kita dekat luar sana kan. Okay, baik. Yang kedua, bila kita dah dapat rasai, kita faham apa hikmah puasa tadi, baru dah timbul dalam hati kita rasa nak membantu ataupun bersedekah lah, ataupun mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Baik, macam mana? Kita tengok orang susah, kita ada rasa kasih sayang, rasa kesian kan. Tapi niat kita tu lillahi ta'ala. Jangan sebab aku tengok kau ni aku kesian lah, nak ambil lah satu. Jangan cakap macam tu. Dalam kita memberi, jangan kita bertakabur ataupun kita memperlecehkan orang. Sebab apa? Sebab dalam Quran sebut apa ni? Quran sebut macam mana? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Qaulun, katakanlah dengan perkataan yang baik. Orang mari minta sedekah dengan kita lah. Orang mari minta bantuan dengan kita, minta sedekah dengan kita janganlah pelecehkan dia. Engkau ni ada kederat apa semua. Jangan. Kita tak tahu apa masalah dia kan. Allah uji dia pun kita tak tahu apa ujian yang dia hadapi. Kita seronoklah sebab kita tak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cakap baik-baik. Qaulun ma'rufun. Allah kata berkatalah dengan yang baik-baik. Kalau tak nak bagi sedekah sekalipun kita cakap elok-elok. Kita cakap elok-elok. Jangan cakap dengan yang perkataan, jangan keluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Wa maghfiratun khairum. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun min sadaqatin yajma'uha adha. Walaupun kita tak nak bagi sedekah. Sebab apa? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Bila nak bagi sedekah, Allah peringatkan. Wahai orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum. Jangan kita bagi sedekah asas sebab tadi kita ni ada perasaan riak ataupun nak menunjuk-nunjuk. Jangan. Sebab kita nak buat ni untuk Allah. Kita ni nak bersedekah kerana Allah. Amalan kita. Bukan kita nak menunjuk ke orang. Sebab apa? Sebab orang tak tentukan kita ni syurga neraka. Allah yang tentukan kita ni syurga neraka. Kita sedekah banyak mana sekalipun, niat kita nak menunjuk ke orang. Kalau Allah tak redha, rugilah, sia-sialah amalan kita tadi. Baik. Yang seterusnya, kita akan lebih bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Kita akan rasa bersyukur lah. Contohnya kita niat nak masak apa pagi ni, tiba-tiba Allah uji kita lambat. Jadi makanlah apa yang ada. Kita tetap bersyukur. Jangan kita mengeluh. Engkau lah ni punca, engkau lah ni bangun lambat. Jangan. Sabarlah. Kan? Sebab kita ni manusia, bukan malaikat. Bukannya perfect kan. Kadang-kadang walaupun dah kunci jam sekalipun kan, kalau dah sampai masa terlambat juga, asalkan sempat sahur pun tak apa lah.
Dah dapat minum air dengan makan kurma je sahur. Tak apa dah. Nak macam mana? Tapi itulah ujian. Ujian itu mengajar kita. Sebab itulah Ramadan ni dia hikmah dia mengajar kita ni menjadi manusia yang bertakwa. Bertakwa ni yang taat pada Allah, yang sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Dapat makan lebih pun kita bersyukur, dapat makan ala kadar pun kita bersyukur. Sebab semua sekali itu nikmat Allah. Kan? Jangan kufur, jangan mengeluh. Sebab apa? La in syakartum la azidannakum la in kafartum in adabi lasyadid. Bila Allah bagi nikmat kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Allah akan tambah. Walaupun Allah tak tambah rezeki, mungkin Allah tambah dari segi benda lain. Kebahagiaan, ketenangan, apa lagi? Benda-benda yang membuatkan kita rasa tenang, kan? Allah akan bagi. Akan tetapi jika kita kufur, Allah akan azab kita. Kita tak bersyukur, kita kufur, Allah azab kita. Macam juga kita nak beli juadah dekat bulan puasa. Itu hikmah juga dalam bulan puasa ni. Allah nak mendidik kita, beli apa yang kita perlu. Jangan beli lebih pada perluan kita. Kita beli tu, beli ni. Sebab nafsu kita ni nak makan semua sekali yang ada kat bazar tu. Letih lah kita. Betul tak? Letih kita kerana nak melayan nafsu kita ni. Kan? Kalau macam saya lah, kalau bawa anak-anak saya pergi bazar, kan, habis. Kita nak melatih dia macam mana? Dah. Papa nak tu, papa nak ni, papa nak ayam golek, papa nak ayam goreng, papa semua benda kau nak, kan? Sedangkan Ramadan ni nak mengajar kita. Jadi kita bagi tahulah dia. Bulan puasa ni semua benda sedap. Tak ada yang tak sedap. Bila buka puasa ni, semua benda yang kita nak tadi tu, kita tak makan pun. Last sekali, buang macam tu je. Membazir, kan? Dah rugi kat situ. Sedangkan, Ramadan ni mengajar kita supaya kita ni bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi. Bukan kufur dengan rezeki yang Allah bagi. Baik. Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah dan baginda lebih pemurah lagi pada bulan Ramadan. Hadis ni sahih riwayat Al-Bukhari nombor 3354. Boleh tengok lah. Baik. Pemurah ni macam mana? Nabi ni seorang pemurah. Okey, Nabi ni sentiasa bersedekah lah. Bagi makan. Kalau bulan puasa, bagi makan orang miskin. Kalau macam saya belajar kat Sudan dulu, dahsyat. Kita kat sini masjid-masjid je banyak buat iftar, kan, buka puasa. Dekat Sudan masa saya belajar kat sana, dia orang ni rumah yang mana rumah tepi jalan, dia orang hampur tikar, kapet apa semua tu atas tanah, kan, dekat luar rumah, dekat luar tepi jalan. Dia orang hidang makanan. Mana bas-bas yang bermusafir, dia orang akan berhenti makan, buka puasa kat situ dan solat maghrib secara berjemaah. Dekat situ, dekat luar tu. Kalau kita kat sini, dekat masjid lah, baru kita dapat merasai nikmat iftar secara berjemaah, kan. Baik. Yang pertama, pemurah ni, baginda Nabi kita SAW seorang yang pemurah. Yang pertama, bantu. Yang kedua, tidak membazir. Yang ketiga, sentiasa bersyukur. 3 benda ni kena ada. Kita bantu orang, kita bersyukur. Dengan nikmat rezeki yang Allah bagi kat kita ni, kita bantu orang. Bukan kata kita kedekut, kita bakhil. Kita bantu orang, kita bagi makan ke orang. Sebab itulah hikmah Ramadan tadi, nak melatih kita. Okey. Yang kedua, kita tidak membazir. Beli apa yang kita nak makan je. Jangan beli apa yang nafsu kita nak makan. Okey. Yang ketiga, bersyukur. Bila ada 3 benda ni,
InsyaAllah hidup kita ni akan rasa happy, akan rasa bahagia, akan rasa tenang. Sebab benda-benda ni melatih kita untuk menjadi hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita bantu rakan kita susah. Kita tengok rakan kita ni ialah dengan ekonomi sekarang kan. Lepas tu dengan dia pula ada masalah kewangan kan, kita bantu dia. Kita mudahkan urusan dia kan. Yakinlah Allah akan lapangkan kita jalan kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Baik. Yang kedua, kita tidak membazir sepanjang bulan Ramadan ni, kita tak membazir. Kan? Jangan bagi yang tak habis orang. Kalau kita berniaga itu lainlah. Tapi kalau kita beli, kita dah makan, yang tak habis tadi kita pergi bagi kat orang. Tu orang kata apa, tidak beradab lah. Bagi saya tidak beradab lah. Sebab kita dah jamah dah makanan tu. Melainkan kita ajak orang-orang mari makan sekali dengan kita tu lain lah. Kan? Sama-sama makan. Ambil berkat dalam bulan Ramadan. Okay. Jangan membazir. Yang ketiga, kita sentiasa bersyukur. Kan? Allah bagi nikmat kat kita, apa tujuan dia? Mungkin Allah nak kita bantu orang lain. Allah bagi rezeki lebih kat kita. Apa tujuan dia? Apa hikmah dia? Mungkin Allah nak suruh kita ni bantu orang, bagi mudahkan urusan orang. Kan, sedekah dekat orang yang memerlukan. Okey. Baik. Yang seterusnya, Ramadan ni juga membentuk ataupun mendidik keikhlasan kita. Apa benda ikhlas ni? Ikhlas ni bermaksud buat sesuatu hanya kerana Allah. Yang kita bincang tadi kan. Kita sedekah jangan sebab orang. Kita buat baik jangan sebab orang. Kita apa-apa benda kita nak buat atas dunia ni jangan sebab orang. Kita latih daripada sekarang. Dalam bulan puasa ni lah kita nak melatih. Supaya lepas Ramadan nanti kita dah boleh belajar dah. Kita dah boleh go on dah. Kan? Sebab kita dah belajar dalam bulan Ramadan tadi. Okey. Buat kerana Allah. Bukan sebab manusia puji. Tak kisahlah kita jadi imam tarawih sekalipun. Baca Quran sedap macam mana pun. Jangan sebab nak orang puji. Tapi sebab nak Allah. Kerana Allah. Dengan sebab kita baca macam tu, orang dapat mendalami, orang dapat memahami, orang dapat merasai keindahan Al-Quran tadi. Bukan sebab orang kita nak puji, sedapnya kau baca. Bukan sebab tu. Kalau orang puji macam tu, innalillah lah. Kan? Minta jauh lah daripada hati kita tu yang mempunyai rasa sombong bila dipuji tu. Kadang-kadang kan orang puji kita tak boleh nak halang. Saya banyak kali jugalah. Sebab saya banyak juga kena imam jemputan ni dekat luar. Macam malam ni saya dekat UiTM Sungai Buloh, Surau Az-Zahra. Malam ni jemputlah hadir dekat Surau Az-Zahra dekat Sungai Buloh malam ni. Lepas tu esok program dengan Nusa, baca Yasin sebelum buka puasa. Hari Jumaat dekat Kuala Lumpur, masjid, banyak jemputan. Bila banyak jemputan ni, biasa, memang kebiasaan. Orang akan puji, orang akan ni. Jadi kita ni, kan, memang kena jaga betul-betul. Jangan sampai bila orang puji, kita terus belagak, sombong, tak boleh. Sebab tu anugerah Allah. Allah bagi pinjam sekejap je suara sedap tu. Allah bagi sekejap je pinjam. Kalau Allah tarik, habis. Dah. Jadi jangan kita nak merasa jadi buat benda tu kerana Allah. Allah dah bagi, kita syukur. Kita syukur dan kita gunakan benda yang Allah bagi tu pada jalan Allah. Bukan pada jalan manusia. Memang kita kena melatih diri kita dengan keikhlasan tadi. Kan? Ada orang ni buat sesuatu benda, berapa bayar? Standard lah kan ustaz-ustaz sekarang ni. Ustaz-ustaz sekarang ni macam tu lah. Nah, sikit-sikit berapa bayar? Aduh, kadang-kadang kita sedih tau. Kan? Macam tak yakin dengan rezeki Allah. Allah dah letak rezeki kita. Tak perlu pun kita nak meletakkan harga. Kan? Orang bagi, ambil je.
Tak perlu kita nak meletak apa ni, aku dah baca sedap gini-gini, tak perlu. Tak perlu. Sebab tu semua milik Allah, bukan milik kita. Allah bagi pinjam je. Kalau Allah nak bagi lebih, adalah. Kalau Allah tak nak bagi lebih, syukurlah. Tak payah kita nak ni. Kadang banyak macam tu. Ustaz-ustaz macam tu lah kebanyakannya. Ni nak jemput saya jadi imam tarawih ni, berapa nak bayar? Kan? Tak ada keikhlasan dah. Dah jadi jual beli dah. Sedangkan agama itu tak boleh dijual beli. Sepatutnya orang yang nak jemput tu dia dah faham dah. Kan? Kalau artis boleh jemput, boleh panggil beribu-ribu dia boleh bayar. Takkan benda tu simple dia tak faham. Takkan kita nak panggil orang yang jemput untuk menjadi pembimbing kita ataupun imam kita. Nak bimbing kita ni dalam solat ni. Tentu syurga neraka ni. Dah, takkanlah kita tak boleh nak faham benda-benda macam tu. Kadang-kadang kita berkira-kira tentang akhirat, tapi kita tak berkira-kira tentang dunia. Panggil artis buat benda-benda lara, buat jemput, menyanyi apa bagai huha habis puluh-puluh ribu dengan speed sound system yang sedap apa semua. Bila masjid sound system dia tikai je. Kan? Jadi untuk dunia ni kita bersungguh-sungguh buat yang terbaik. Tapi untuk akhirat ni kita tak bersungguh pun nak buat macam yang kita buat dekat dunia tadi. Tak balance. Betul-betul tak balance. Kan? Gitulah kehidupan. Jadi kalau kita ni orang yang ada agama, walaupun latar belakang kita pegawai eksekutif sekalipun, walaupun latar belakang kita ni pegawai ACT, tapi ada latar belakang agama, satu benda kena letak ni, ikhlas kerana Allah buat benda. Kalau orang jemput ke, jangan mengharap ahbuan lah. Ada, tak ada, biar. Kan? Rezeki ni Allah yang tentu. Jangan harap ahbuan. Saya sendiri pun gitulah. Orang jemput saya pergi je. Saya tak tanya pun kau nak bayar berapa, lantak lah. Sebab tu rezeki Allah. Bukan rezeki ni hak kita. Rezeki tu hak Allah. Allah nak bagi berapa, syukur. Sebab apa? Dalam bulan puasa kita nak belajar syukur. Dan dalam bulan puasa kita nak mengulang Quran. Dalam bulan puasa kita nak melatih. Kita nak melatih diri kita ni dalam bulan puasa. Lepas tu kita terus istiqamah, lepas puasa pun sama je. Sama je. Jangan meletakkan. Baik, mendidik supaya kita ni ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat ni nak dapatkan redha Allah. Sebab nak masuk syurga ni, kalau Allah tak redha, tak boleh masuk syurga. Cakaplah solat kita sampai lebam dahi sekalipun, buatlah baik macam mana sekalipun, tapi kalau Allah tak redha, sia-sia segala amalan kita. Jadi macam mana kita nak Allah redha? Kita kena buat apa yang Allah suruh. Jangan kita harap sesuatu benda tu daripada sesuatu yang lain. Kita buat tu kerana Allah. Kita nak redha Allah. Kita tak kisah pun orang nak cakap apa, nak kata apa. Kita nak berhijrah, nak berubah nak jadi baik. Kita nak tutup aurat. Kita nak pakai labuh-labuh kerana Allah, bukan kerana manusia. Kita nak berwangian kerana Allah, bukan manusia. Semua benda tu kita kena letak. Aku buat semua ni kerana Allah. Aku nak cari redha Allah. Kalau orang redha, Allah tak redha, tak jadi apa. Kan? Sia-sia hidup kita. Itu pentingnya ikhlas ni. Baik. Dalam hadis kursi, hadis yang Allah sampaikan melalui Nabi SAW, yang bermaksud setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Semua amalan anak Adam ni semua untuk siapa? Untuknya. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dalam bulan lain, kan, kita buatlah amalan apa sekalipun ataupun amalan-amalan lain, kita buat untuk kita. Kita nak dapat redha Allah, kita nak dapat pahala, kita nak dapat ganjaran, kita nak dapat keberkatan, kita nak dapat macam-macam kita nak dapat. Baik. Kecuali puasa. Sebab puasa ni adalah kita puasa ni untuk Allah. Kan? Sebab bulan puasa ni hak Allah. Ya. Jadi Allah yang menentukan dia nak bagi pahala ke, dia nak bagi dia redha ke, dia tak redha. Allah yang aku sendiri yang akan membalasnya. Bukan kita. Sebab apa? Sebab dia yang bulan puasa ni untuk dia. Amalan lain kita buat, kita dapat. Tapi amalan ni, puasa ni, Allah yang balas. Kalau kata kita
okay, Alhamdulillah hari ni kita puasa, Alhamdulillah, jaga mulut, jaga akhlak, jaga peribadi, jaga pakaian, jaga semua sekali. Alhamdulillah, Allah akan balas dengan yang baik. Kan, tak sia-sia lah puasa kita. Kita berjaya ini, kita berjaya belajar menahan diri kita, kita belajar ikhlas, kita belajar tahan emosi, kita belajar tahan mulut kita bercakap benda-benda yang sia-sia, mengumpat apa semua kan. Kita jaga hati kita daripada ada perasaan hasad, dengki apa semua ni. Alhamdulillah. Hadis ni hadis sahih dan Muslim. Okey. Sebab apa? Sebab puasa ni bulan yang sangat istimewa. Dia tak ada pada bulan-bulan lain. Lailatul Qadar pun bulan puasa. Baca Quran dalam bulan Ramadan, dia punya ganjaran tak sama macam bulan-bulan lain. Solat sunat dalam bulan Ramadan tak sama macam solat sunat di bulan-bulan yang lain. Bersedekah pada bulan Ramadan tak sama sedekahnya pada bulan-bulan yang lain. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni sangat-sangat special, sangat istimewa. Sebab hanya kita dan Allah yang tahu kita betul-betul puasa ataupun tidak. Sebab tu daripada awal kita cakap tadi, hikmah puasa ni bukan sekadar kita tahan lapar, kita tak makan, kita tak minum. Tapi puasa ni dia menyeluruh. Sebab tu agama ni kan sempurna. Kalau kita ambil satu tolak yang ni, tak sempurna lah agama tu. Dia kena terima semua sekali. Barulah kita ni boleh barulah kita faham apa maksud tattaqun tadi. Taqwa tadi. Bila kita jaga semua sekali. Betul, itulah puasa. Puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa apa? Puasa perut, puasa semua sekali kena puasa. Kan? Jaga. Sebab apa? Sebab kita nak melatih. Dan itulah kita nak melatih diri kita. Dalam kehidupan kita. Okey, baik. Jadi bila kita buat sesuatu ibadat tadi, bukan nak kita ni nampak alim, tak, kan? Tapi kita nak cari redha Allah. Sebab kita ni nak Allah balas puasa kita tadi. Sebab kita dengan Allah je yang tahu kita ni betul-betul puasa ataupun tak. Orang lain tak tahu kita ni betul-betul puasa ke tak. Sebab orang tak tahu kita punya perangai, kita punya akhlak, kita punya pemikiran apa semua kan. Orang tak tahu. Kita je yang tahu. Jadi kita kena muhasabah lah. Kita kena renung, kita kena tilik balik. Kat mana aku ni tak kena, aku kena baiki. Kita muhasabah. Kita sentiasa memperbaiki. Sebab kita ni manusia. Manusia ni biasalah khuliqal insanu dha'ifa. Sebab kita ni manusia diciptakan dengan penuh kelemahan. An-nasitu. Sebab kita ni manusia yang sentiasa lupa. Apa lupa? Tak lupa. Mesti lupa kan. Dari situlah kita belajar daripada kelemahan kita. Kita belajar daripada kesilapan kita. Bukan bermaksud kita teruskan kesilapan tu. Tak nak berubah. Tak nak berhijrah kan. Kena ubah. Lepas tu kena istiqamah. Bila dah berubah, kena istiqamah. Kena jaga. Kan? Baik. Yang kelima, puasa melatih disiplin dan gaya hidup yang sihat. Ini pun satu hikmah juga Ramadan. Yang pertama, puasa ni kita dapat berdisiplin dari segi masa. Kan? Kita boleh jaga masa kita. Kita dah set nak bangun pukul berapa. Kan? Okey. Kita nak ambil keberkatan sahur tadi. As-sahuru fil barakah. Pada sahur itu ada keberkatan. Rugilah pada orang yang tidak bersahur. Kan? Rugilah sebab ada keberkatan pada sahur tu. Sahur lah. Walaupun minum air. Dah tak ada nak masak, tak apalah. Janji dapat sahur. Okey. Dan jaga waktu buka puasa. Jangan melengah-lengah kan. Orang dah azan, kita aduh ni lagi. Buka dulu puasa tu. Kan. Percepat kan. Jangan melambat kan. Pastikan masuk waktu lah. tak salah siaran lah. Kan. Sebab kita negeri-negeri ni ataupun orang kata apa, orang kata Korea ni kan, macam kita lah di puncak alam ni.
kadang-kadang berlakulah juga. Sebab keliru. Kuala Selangor dah masuk. Petaling Jaya tak masuk lagi. Sudah. UiTM ni duduk tengah-tengah. Kita UiTM Puncak Alam ni duduk tengah-tengah. Di antara Kuala Selangor. Lepas tu, macam mana kita nak tahu? Jadi, kita kena rujuk lah. Rujuk JAIS. Kita ni under mana? Okey. Bila kita rujuk, baru faham. Kita ni under Bukit Cerakah. Bila Bukit Cerakah ni Kuala Selangor lah. Okey. Sebab berlaku. Kadang-kadang hari Minggu kat sini kita ada Bilal di kalangan pelajar medik lah. Medik yang daripada Sungai Buloh lah. Kan kita minta bantuan dia orang untuk hari Minggu untuk dia orang azan. Kadang-kadang adalah semester lepas rasa berlaku azan awal. Sebab keliru kan. Sedangkan benda tu kita dah maklum. Mungkin dia terlupa ataupun dia tak datang masa kita maklum tu. Jadi dia keliru. Jadi batal habis puasa orang itu. Nanya berganti habis orang puasa. Dah kecoh satu kampus kan. Jadi nak macam mana kan. Sebab benda tu tanya je. Sekarang Alhamdulillah lah kita dah ada TV dah dalam surau. Waktu azan pun kita dah set dah dalam surau. Jadi Bilal Rawatib ni dia akan rujuk pada TV lah ataupun dan kita dah lekatkan takwim waktu azan. Jadi dia rujuk je kat situ. Tak perlu dah tengok Google ke apa, nak tengok waktu solat dekat mana-mana, kita dah letak dah kat situ. Kita Kuala Selangor kan. Okey. Jadi kena jaga. Ni disiplin. Dia puasa-puasa ni nak mendisiplinkan kita, nak melatih kita supaya kita ni disiplin dengan waktu. Waktu sahur, waktu berbuka. Kan? Sahur ni melambat-lambatkan tak ada masalah. Kan? Waktu kata apa? Nak sahur 5 minit nak azan pun tak ada masalah. Tapi buka ni memang kena awal. Masuk je waktu, kena buka puasa dulu. Makan dulu kurma ke, minum air, solat. Kan? Jangan kata apa, makan dulu. Ambil dulu, orang kata apa, ambil dulu ganjaran tu buka puasa tu. Jangan lambatkan. Rugi. Okey. Lepas tu bila buka puasa kita kawal makan kita. Kita kawal nafsu makan kita. Kadang-kadang kita ni kan bila buka puasa ni dalam kepala kita dekat office ni tengah-tengah buat kerja ni. Bukan kita tak buat kerja, tengah-tengah buat kerja. Dah mari dah. Dah masuk dah. Aku nak makan apa petang ni. Jangan kena pergi tengok kat bazar tu lah. Mesti ada ayam percik, ayam golek, martabak dia sedap. Roti john dia. Habis semua kita sebut kan. Sebenarnya benda tu tak ada masalah kita nak, orang kata apa, kita nak bermimpi lah. Tak ada masalah. Tapi bila beli janganlah ikut apa yang kita duk fikirkan tu. Kita beli apa yang kita rasa perut kita cukup untuk makan. Dah rasa syukur dah. Kalau kita nak makan nasi, kita belilah nasi. Okey, nak cuci mulut, belilah kuih. Lepas tu belilah air. Cukup lah. Tak payah beli banyak-banyak sangat. Kita buat menu sendiri. Dah kita ni sangat banyak menu yang kita nak makan setiap hari. Kita buat jadual. Esok aku nak makan kuih ni. Lusa aku nak beli kuih ni. Bulan aku nak. Barulah ada penjimatan. Barulah kita boleh kawal kita punya nafsu makan kita tadi. Boleh kawal nafsu kita tadi. Boleh didik nafsu kita. Supaya apa? Supaya kita tidak berlebihan dalam bulan Ramadan. Kan, sampai membazir, sampai merosakkan, sampai memudaratkan diri kita sendirilah kan. Sebab apa? Sebab puasa-puasa ni nak melatih kita. Kalau kita tak melatih diri kita, tak ada gunalah kita. Maknanya kita puasa tak dapat apa-apa lah, sia-sialah. Kita ni berada dalam bulan Ramadan. Sebulan kita puasa, kalau kita tak dapat latih diri kita, tak dapat latih nafsu kita, tak dapat belajar daripada Ramadan, rugilah. Sebab sebulan je 30 hari. Tu pun kalau cukup, kena mari demam, sakit apa semua, demam, kena makan ubat, kena buka puasa, nak berganti pula lah kan. Gitulah kehidupan kita ni. Jadi rugilah.
Bila Allah bagi kita 1 bulan untuk kita bersungguh-sungguh. Buat amal, belajar, ah, berlatih, mengajar, muhasabah. Rugilah kalau kita main-main, tak bersungguh-sungguh kan. Tak kita buat sambil lewa, rugilah. Rugilah. Sebab apa? Sebab kita nak mendisiplin, mana kita nak melatih diri kita ni. Bila habis je Ramadan, benda tu tetap lagi kita buat. Walaupun Ramadan dah meninggalkan kita, tapi kenangan bulan Ramadan tadi masih berterusan dalam bulan-bulan lain. Contohnya, Qiyamul Lail. Contohnya, semayang sunat. Lepas, Ba'diyah, Qabliyah. Contohnya, baca Quran. Tak semestinya bulan Ramadan. Bacalah Quran bulan-bulan lain. Kadang-kadang kita kesian dekat pembimbing di kalangan kita ni. Sebab apa? Kita target masa sejam untuk 1 juzuk 1 hari. Kan? Masa rehat kita terhad. Betul tak? Okey. Jadi bila kita ni baca Quran setahun sekali, kesian dekat kawan-kawan kita. Kesian macam mana? Nak tunggu giliran tu lama sangat. Sebab apa? Sebab banyak sangat lekat daripada lancar. Betul tak? Naiklah. Kan? Bulan puasa baru kita nak training. Aduh, rugilah. Lepas tu Quran ni kena sentiasa baca. Jangan training dalam bulan puasa je. Sebab apa? Sebab Quran ni ibarat unta ataupun kuda liar. Kalau kita tak jaga dia, kita tak pegang dia, dia akan lari. Itulah Quran. Sebab dia mukjizat. Makhluk yang hidup. Kan? Benda lain tak ada masalah. Kalau kita tinggal pun tak ada masalah. Kan? Tapi Quran ni kalau kita tinggal dia, dia akan tinggal kita. Tapi kalau kita dekat dengan dia, dia akan jaga kita. Itulah Quran punya kelebihan. Baik. Baik, kita sambung. Ada 10 minit lagi. Sikit lagi Nabilah. Baik. Islam melarang pembaziran. Dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah. Dalam ayat ni nak melatihkan kita bila kita nak berjumpa dengan Allah, kan? Bila kita nak bertemu dengan Allah, pakailah elok-elok sikit. Sebab firman Allah, pakailah pakaian kamu yang indah berhias, maknanya pakailah yang elok sikit. Jangan pakai biasa-biasa. Sebab kita temu Allah ni yang tentukan kita ni. Kat akhirat esok-esok dia yang tentukan kita ni ke mana hala tuju kita ni. Kan? Ibaratnya gini. Masa kita zaman muda-muda dulu, masa bercinta, kan? Bila kita nak jumpa awet, kita jumpa pakwa, macam mana pakaian kita? Kemas, wangi, macam-macam. Tapi dengan Tuhan, ala kadar aja. Pakai gitu-gitu je, pakai baju selekeh apa semua. Pakailah elok-elok, kemas apa semua. Sebab kita nak bertemu dengan Allah ni. Atau mengerjakan solat ataupun semayang lah. Tak kira kita nak pergi masjid ke apa, pakai jubah yang cantik, jubah yang cantik, yang rapi, kan. Pakai minyak wangi, pakai yang benda yang indah. Sebab kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak date ataupun kita nak berdating dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pergi mengadu dekat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita nak bertemu dengan Allah ni, kita nak mengadu dengan dia, kita nak bercerita dengan dia, kan. Pakailah elok-elok. Okey. Dan jangan pula kamu melampau. Tapi janganlah melampau-lampau. Maksudnya sampaikan serban tu 3 helai serban atas kepala ni. Sampai sujud tak rapat dahi ni. Tak boleh lah macam tu. Kan? Jangan berlebihan. Jangan melampau. Sebab agama ni satu je. Dalam agama ni kita jangan berlebihan. Simple. Okey. Baik.
pakai elok-elok, jangan berlebihan, jangan sampai pelik pada orang. Awak tengok pelik kau ni. Entah daripada dunia mana datang punya orang macam ni. Jangan sampai macam tu. Biasa je. Cuma kemas, rapi. Orang kata apa, kalau orang tengok, oh handsome lah, cantik lah kan. Sebab kita nak bertemu Allah. Walaupun dalam rumah kita nak semayang dalam bilik sekali pun pakailah elok-elok. Jangan tak pakai baju. Kalau orang lelaki lah. Orang lelaki biasa banyak lah macam tu. Pakai kain pelekat. Baju tak pakai. Solat dalam bilik memang tak salah. Tapi orang kata apa, rugilah sebab kita nak menghadap Tuhan kan. Baju ada bukan tak ada. Kalau tak ada tu lain lah. Bolehlah kita letak dalam maslahah. Sebab kita tak ada baju nak pakai. Nak macam mana? Pakai kain pula. Kita pakai kain tak pakai baju. Pakai kain pula atas pusat je. Bila kita sujud, kita punya aurat ni terbuka. Tu banyak dalam perbahasan sebenarnya, perbahasan ulama dalam pakaian dan solat. Kan? Macam mana? Pakailah tinggi sikit. Kalau ada kain serban, tutuplah kain serban. Tu kalau kita musyaqqah ataupun kita ni pergi bekerja, baju tak ada. Baju kotor sangat. Itu je cara dia. Tak ada masalah lah. Kalau ada baju, pakailah baju. Bukan susah pun. Daripada kita buat benda tu tak tahu. Kita sendiri pun tak sedar. Batal ke tak solat kita ni? Sah ke tak solat kita ni? Nanyalah kita. Rugilah kita. Okay. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Tak kisahlah. Dalam bab harta jangan membazir. Dalam bab pakaian jangan berlebihan. Memang kena jaga semua sekali. Memang kena latih diri kita. Dia kata, dan makanlah serta minumlah dan jangan pula kamu melampau. Masuk kat sini, kita ni dalam ibadat kita tak boleh berlebihan. Dalam kehidupan jangan kita melampau. Kita dah tahu dah. Tu nafsu je. Jangan diikut sangat. Sampai kita membazir. Jangan. Makan, minum, tak ada masalah. Jangan melampaui. Maksudnya jangan membazir lah. Sebab apa? Sebab Allah ni tak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Okey, baik. Sebab itulah puasa ni dia mengajar keseimbangan kita. Maksudnya tidak terlalu mengikut hawa nafsu kita. Memanglah setan semua diikat, dikunci, betul lah, dibelenggu kan. Tu bos-bos je yang diikat. Kan. Lepas tu orang ramai yang tanya saya, Ustaz, betul ke setan diikat, dia hantu-hantu semua ni dikunci belenggu? Tengok elok je pocong kat atas pokok, elok je pontianak kat ponti duduk membuai kat atas dahan-dahan kayu. Elok je orang kena santau, elok je orang histeria. Sebab apa? Sebab yang kena ikat tu geng-geng yang memang kita sendiri tak boleh lawan. Yang terlepas ni geng-geng yang kita boleh lawan. Tapi itulah cabaran dia. Nafsu dan juga kuncu-kuncu yang ada ni. Ada jin kafir, jin hasud. Macam-macam jin ada. Jin asyik. Ada. Semua banyak. Jadi kat sinilah kita nak belajar mengawal, kita nak kuatkan semangat kita belajar untuk kuatkan semangat, kita belajar untuk isi rohani kita supaya kita ni just takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak takut pada benda lain. Marilah buruk macam mana sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala yang kita takut, Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ikut, Allah Subhanahu Wa Taala kita taat, yang lain tak boleh. Okey, baik. Itu abdi lah antara kita dengan Tuhan. Sama juga kalau kita ada ibu. Dalam Quran, wala takul lahuma uffin wala tanhumar wala tanhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu katakan pada ibu kamu. Kalau mak kita suruh, mak kita kata aku ni rasa nak makan ni, beli, tak apa. Tapi mak kita tak habis, kita habiskanlah. Jangan bazir. Itu je. Ada. Kita belajar. Kadang-kadang orang tua ni, orang tua ni, dia bukan apa sangat, dia just nak perhatian kita. Kita ni macam mana, ya?
kita boleh jaga dia macam dia jaga kita masa kecil dulu ke macam mana kan. Itu biasalah. Kalau mak kita nak makan tu, nak makan ni, belilah, tapi jangan beli banyak. Kita tahu orang tua tak makan banyak kan. Kita beli just nak dia rasa. Tak apalah. Okey. Sebab itu tanggungjawab kita sebagai anak. Okey, settle itu. Okey, baik. Jadi puasa ni mengajar keseimbangan. Maknanya kita nak seimbang, kita nak kawal nafsu kita di antara nafsu dengan ibadat tadi. Okey. Makan tadi boleh jadi ibadat, makan tadi juga boleh jadi betul. Itulah kaedah ya. Baik. Jadi sebagai kesimpulan, ada seminit lagi untuk puasa bukan sekadar tahan lapar dan dahaga saja. Yang pertama, puasa ni nak melatih kita menjadi hamba yang bertakwa. Yang kedua, puasa ini adalah madrasah untuk kita belajar sabar. Dan juga untuk kita menahan ataupun mengawal diri kita. Ini panggil madrasah. Okey, yang keempat, Ramadan ni juga untuk kita melatih diri kita buat sesuatu benda ikhlas kerana Allah semata-mata. Ikhlas nak cari redha Allah. Tak nak cari manusia puji apa semua tu, tak nak. Kita nak redha Allah, kita nak keikhlasan. Itu. Kita nak ada keikhlasan dalam hati kita bila kita buat sesuatu benda supaya apa? Apa yang kita buat, kita rasa tenang. Dalam masa yang sama, kita rasa puas hati. Dalam masa yang sama, kita dapat ganjaran Allah. Dalam masa yang sama, Allah redha. Kan banyak itu. Tapi kalau kita buat kerana orang puji, tak ikhlas, pujian je kita dapat. Yang lain kita tak dapat dah. Tapi bila kita ikhlas kerana Allah, semua kita akan dapat. Okey. Baik. Dan puasa juga melatih kita untuk menjadi manusia yang berdisiplin. Dalam menguruskan waktu, dalam menguruskan keuangan, dalam menguruskan keinginan, apa semua kali. Baik. Dan jika selepas Ramadan kita masih jika selepas Ramadan, jadi bila benda ni kita kena buat, kena latih sekarang supaya apa? Supaya bila habis je Ramadan, kita masih lagi jaga solat, kita masih jaga akhlak, kita masih suka bersedekah, kita masih kawal emosi ataupun marah kita. Kita masih lagi boleh buat sesuatu tu dengan ikhlas. Kita dah berjaya mendidik diri kita teruskan istiqamah, berterusan. Maka dari situlah kita dapat tahu, jadi puasa yang kita lalui selama sebulan ini, kita boleh tahulah kita berjaya ke tak, tengok selepas bulan Ramadan ni. Ibarat ginilah orang pergi haji, betul tak? Orang kata kalau orang pergi haji, sebelum dia pergi haji perangai dia gini. Tapi kalau haji dia mabrur, dia balik, dia perangai yang lama-lama dia akan buang lah. Dia akan jadi bersih baru. Betul tak? Begitu juga kita dalam bulan puasa. Kalau bersih kita sebelum Ramadan tu, teruk sangatlah, apa sangat. Dalam bulan Ramadan ni lah kita kena muhasabah, kita kena memperbaiki, kita kena jaga semua sekali. Kita kena kawal, kita kena mendisiplin, kita kena ikhlas, kita kena kuatkan kesabaran, kita kena melatih diri kita untuk bertakwa, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bila kita berjaya, benda ni akan mengubah kita selepas pada madrasah, selepas daripada bulan Ramadan tadi. Kalau kata bulan Ramadan still lagi sama, tak jaga mulut, tak jaga hati, maknanya Ramadan tadi tak memberi kesan apa-apa pun terhadap kita. Sebab apa? Sebab kita tak berjaya untuk belajar dalam Ramadan tadi. Rugilah, sia-sialah. Dah puasa dapat puasa betul sah. Tak batal puasa. Asalkan tak makan tak ni. Tapi rugilah. Ibaratnya kita ni buat kerja tapi tak ada upah lah. Rugi sangat-sangat kan. Jadi kita latihlah diri kita sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Allah bagi kita kesempatan. Kita tak tahu akan datang kita ni boleh bertemu lagi ke tak bulan Ramadan tak.
Kukuk lah tahun ni adalah tahun terakhir kita dalam bulan Ramadan, kita pun tak tahu. Jadi kita bersungguh-sungguh lah kerja, cari malam Lailatul Qadar, buat baik sebanyaknya, kita latih diri kita supaya apa? Supaya ia berterusan, walaupun bukan bulan Ramadan pun kita still lagi, kita masih lagi dapat melaksanakan dengan baik, dan kita dapat lakukan semua yang kita belajar dalam Ramadan tadi dengan baiklah, insya-Allah. Baik, jadi cukup setakat itu sahaja. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang benar-benar memahami hikmah puasa. Bukan hanya menahan lapar, tetapi berubah menjadi insan yang lebih baik, insya-Allah. Jadi mohon maaflah jika ada kasar bahasa ke ataupun kata-kata yang kurang menyenangkan tu, saya mohon maaf. Ada soalan ke? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Pertama kali ni saya dengar jangan jadi hamba puasa. Kalau puasa tak mampu menyekolahkan kita, kalau tak jadi madrasah, so kita jadilah hamba puasa. Okey, saya buka soalan. Tengok sekejap Kak Rahman chat, ada tak soalan? Tak ada. Apa-apa soalan? Boleh ke Ustaz saya nak tanya satu soalan, 1 minit? Boleh. Okey, bila Ustaz cakap dan kita semua faham yang puasa ni sepatutnya menjadi benteng kepada perkara-perkara mazmumah, dan dia sepatutnya menjadi tempat kita memulakan perkara-perkara mahmudah lah, macam tu. Macam mana kita nak buat kalau orang terdekat, kita punya sahabat, kita punya keluarga yang puasa ni tak mampu, tapi kita ni sayang ni, kita ni sebagai orang keliling naklah tarik dia sama-sama. Apa tips yang Ustaz berbagi? Okey, betul. Sebab benda tu bukan kata puan je, saya sendiri pun melalui benda tu. Okay, bila kita tengok kawan-kawan kita nak ajak dia macam mana ni, kita nak tegur dia, serba salah sebenarnya kan, betul lah. Tambah-tambah adik-beradik kita, tapi Alhamdulillah lah. Ya, first kita dulu. Dalam agama ni, benda sebelum kita nak ajak orang ni, kita dulu buat. Bila kita dah rasa benda tu macam mana, manis ke, tawar ke, masin ke, indah ke, tak indah ke, sedap ke, tak sedap, barulah kita boleh menghuraikan pada diri kita supaya kita faham, oh gini. Barulah kita tahu cara, kaedah nak bawa orang lain pula. Kalau kita tak rasa benda tu, kita just mengajak, tapi kita tak pernah rasa. Macam mana kita nak menerangkan? Okay, bila kita nak ajak orang buat baik, tiba-tiba orang akan persoalkan. Macam mana kita nak cerita kebaikan tu? Just kita bagi tahu, tak boleh berdosa, tak boleh pahala. Kita just bagi tahu tu. Tapi kita tak pernah bagi tahu macam mana rasa dia. Tu. Saya sendiri pun dulu pernah lah. Orang-orang duk tanya kan, tanya pasal, Ustaz, susah lah Ustaz. Kita ni, saya ni Ustaz, kalau pergi bazar ni nak jaga mata susah lah Ustaz. Macam-macam kan. Tu standard lah. Sebab kita ada nafsu. Semua tak kisahlah siapa-siapa pun. Ustaz ke tak ustaz ke. Tak kira. Semua ada nafsu. Tapi macam mana kita nak mengawal nafsu tu. Kan. Satu je. Saya bagi tahu apa. Saya kata senang je. Tujuan kita nak ke sana untuk apa? Okey. Nak cari juadah buka puasa. Okey. Habis kenapa kita nak tengok benda lain? Dah benda tu lalu depan kita. Kan Allah dah sebut dalam Quran, bila tundukkan pandangan kita, jangan tengok. Just tertengok tu tak apalah. Nak macam mana kan? Tengok tu tunduklah. Jangan tertengok, tengok 2 kali. Tu bukan tertengok dah tu. Okey. Jadi kita nak kawal, kita nak belajar, kita nak melatih, kan? Kita nak ceritalah kebaikan dia. Kita cerita kebaikan dia. Bila kita dapat kawal benda ni, sebenarnya kita akan rasa hati kita tenang. Kita akan rasa indah. Kita tak rasa hati kita ni celaru dengan nafsu yang tidak dapat dikawal. Apa semua sekali. Jadi bila benda tu, kita boleh menerangkan kat dia, oh dia faham. Jadi ini kesan dia, ini kebaikan dia.
Kan? Contoh macam juga kita ajak kawan-kawan kita tadarus. Kau pergilah dulu, nantilah aku tadarus. Kan? Macam mana kita nak ajak dia? Jadi, kita tak apalah, kita jangan ajak lagi dia tadarus. Kita just permulaan, teman aku pergi tadarus jap. Kau teman je, tak apalah kau tak nak baca pun. Itu kaedah psikologi kan. Sebab kita nak didik dia, kita nak ajak dia. Okey. Lepas tu kita bacalah depan dia, kita baca, tunjukkan keseronokan kita. Jangan kita baca dengan boring. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita baca macam tu, orang dengar pun orang boring. Bukan kata kawan kita yang ikut kita tadi tu. Orang dalam kelompok kita pun mengantuk, betul tak? Cuba baca dengan penuh rasa keindahan. Al-Quran ni kan indah, baca dengan elok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi orang tengok, seronok lah dengan kau baca. Aku pun rasa nak belajar Quran lah. Itulah hikmah dia tadi. Sebab kebaikan ni bermula daripada diri kita. Kalau just kita bercakap je tentang kebaikan, tapi kita tak buat, orang kata, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna. Wahai orang beriman, kau bercakap pada orang tapi kau sendiri tak buat. Kabura maqtan. Besar, dosa dia tu besar kan. Betul lah, kita tak nak orang buat jahat, betul. Tapi sekarang orang tak macam dulu. Orang dulu bila kita cakap, oh ni dosa, masuk neraka, orang dengar. Sekarang kalau kita cakap macam tu, you siapa nak kata? Betul tak? You bukan Tuhan nak hukum orang. Sedangkan kita cerita kejahatan, balasan dia apa dia, kebaikan, balasan dia apa dia, bukan kita menghukum. Yang tu orang tak jelas. Sekarang ni orang berfikiran logikal. Dia tak fikir dengan orang kata apa, dengan akal, dengan dalil, dengan hukum. Dia just fikir dengan logik. Dia tak fikir dengan hukum. Kalau dia fikir dengan hukum, dia nampaklah benda tu. Allah buat atas kita, atas dunia ni, dua benda kita nak pilih. Dosa, pahala, syurga, neraka. Apa lagi? Baik, buruk, jahat, baik. Semua ada pilihan. Jadi pilihan tu tetap pada kita. Kan? Bila kalau saya biasa saya duk ceramah orang, saya cakap macam tu, ada lah. Ustaz cakap macam tu. Macam lah ustaz tu tentu masuk syurga. Dia cakap macam tu direct tau. Saya kata bukan kita nak tetapkan diri kita ni masuk syurga ataupun neraka. Tapi benda tu dah dihukumkan. Dah ditetapkan dalam hukum Allah. Allah dah tetap dah hukum dia. Macam ni. Kau buat macam ni. Ini hukum dia. Bukan kata kita nak jadi Tuhan untuk menghakimi manusia, tak. Tapi kita menyampaikan apa yang telah Allah hukumkan pada manusia. Itu je. Kan? Begitu juga. Kalau kita rasa kubur nafsi-nafsi, tak apalah, kau mati esok kau tanam sendiri, kau mandi sendiri, kau solat sendiri. Jangan susahkan orang. Sebab hidup kita ni saling bergantung. Kan? Kok mana pun kita nak pergantungan. Kita nak bergantung juga. Kalau kita mati, siapa nak kuburkan kita? Siapa nak mandikan kita? Sebab tu kita saling memerlukan, saling melengkapi. Maksudnya, kalau kita buat salah, patutlah kita memerlukan orang untuk memperbetulkan kita. Bukan kata kita ni melecehkan orang yang memperbetulkan kita. Sebab hidayah ni, kan? Bukan kita tak boleh nak kata, macam mana hidayah tak sampai. Bukan hidayah tak sampai, kita yang menolak hidayah tu tadi. Betul tak? Okey. Baik, itu je yang dapat saya share. Alright, terima kasih Ustaz. Maksudnya yang mendidik ni pun kenalah sabar dan ada hikmah. Dia pandai dengan cara yang sangat hikmah. Lagi generasi sekarang ya Ustaz. Betul. Memandangkan tak ada soalan, dekat ruang chat pun tak ada soalan. So, sukalah saya untuk mengingatkan, jangan lupa untuk klik link kehadiran pada semua yang hadir. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz pada hari ini dapat dimanfaatkan dan diberkati. Jangan lupa untuk next Tazkirah Ramadan IMB pada 4 Mac 2026. Dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.